Video 1, Kesantunan bahasa dalam sapaan keluarga. Assalamualaikum Ibu. Ibu tengah buat apa tu? Ibu sihat? Waalaikumsalam. Ibu tengah baca buku ni. Ibu sihat je, Alhamdulillah. Tapi ibu penat sikit. Tapi bila tengok muka Angah, ibu rasa penat ibu hilang. Kesiannya Ibu. Nanti Angah tolong urutkan kaki Ibu ya. Tapi Ibu, perut Angah berbunyi dari dalam bas tadi. Ibu masak apa hari ni? Oh, ibu masak kari ayam. Makanan kesukaan kamu kan, Angah? Betul Ibu. Ibu, tadi Angah ada beli sikit kuih dari warung Pak Samad untuk Ibu dan Ayah. Aiskrim coklat untuk adik pun Angah ada belikan. Nanti kita makan sama-sama ya. Bagus anak ibu, ingat semua orang. Nanti Kak Lun dah nak balik petang nanti. Bolehlah makan ramai-ramai. Wah, mesti seronok makan beramai-ramai. Tapi Ibu, Ayah balik pukul berapa hari ni? InsyaAllah, ayah kata ayah balik awal. Bolehlah kita solat berjemaah. Wah, mestilah boleh. Dah lama kita tak solat berjemaah beramai-ramai. Kalau ada Kak Long dan adik pun pastilah dia meriah. Betul tu. Kalau semua orang saling sayang dan hormat menghormati, rumah pasti rasa damai dan tenang. Betul tu Ibu. Angah nak jadi anak yang baik pada Ibu dan Ayah dan hormat kepada Kak Long dan adik. Macam yang Ibu selalu pesan tu. Ibu bangga dengan kamu. Teruskan berakhlak dengan baik. Rezeki pun berkat. Baik Ibu.